13 dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Muka 13 keempat dah. Yang keempat daripada empat sifat yang wajib bagi segala rasul. Yang keempatnya adalah fatanah. Apa fatanah? Arti terjemahan fatanah tu cerdik. Itu maksud fatanah, cerdik. Melayu kita cerdik ataupun bijaksana. Bahasa Arab sebut fatanah. Diwajibkan sekalian rasul yang Allah Subhanahu Taala pilih di tempat bumi ini, wajiblah kena bersifat dengan fatanah. Apa fatanah? Cerdik. Cerdik terang mana? Dia kata dengan sekira-kira ada pada mereka itu rasul kuasa, ni kemampuan, ada kemampuan atas menghentikan perkataan segala lawan, mampu nak menghentikan perkataan segala lawan-lawan, segala musuh-musuh lah. Orang-orang yang nak menyalahi Islam ni, maka bila mana rasul berhujah dengan mereka, maka mereka tak mampu nak patahkan perkataan-perkataan rasul. Sebab apa? Sebab setiap perkataan tu orang panggil perkataan yang tahqiq, yang benar-benar berlaku, bukan rekaan-rekaan bahkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka tak bercakap mengikut hawa nafsu mereka. Apa yang mereka kata tu semuanya daripada wahyu-wahyu mereka. Maka bila wahyu ni, mestilah perkataan tersebut perkataan yang ada kemampuan, yang hebat, ataupun yang tinggi-tinggi, yang mana tak mampu nak mematahkan oleh orang-orang lain. Itu cerdik. Jadi wajiblah kita kena takwan sekiranya rasul bersifat dengan cerdik. Sekira mana? Terang mana? Sekira-kira ada pada mereka itu kuasa, kemampuan, boleh menghentikan perkataan segala lawan, boleh berhujah, dan berhujah akan mereka itu, boleh berhujah, dan membatalkan segala dakwah mereka itu yang batilah, yang palsu. Boleh membatalkan dakwaan-dakwaan mereka yang palsu-palsu tu. Orang kafir mendakwa mereka ada Tuhan, mereka ada kelebihan begitu begini, maka rasul-rasul ni boleh mematahkan hujah-hujah mereka dengan mudah. Sebab apa yang mereka dakwa itu perkara yang tak sebenar, kan? Maka dakwa kita Tuhan mereka begini, Tuhan mereka macam tu. Jadi semua itu perkara yang batil. Maka rasul-rasul ni berkemampuanlah untuk berhujah dan mematahkan perkataan-perkataan mereka. Itulah strategi Rasul alaihi wassalatu wassalam. Siapa-siapa yang iktikad kata Rasul ni ada juga terkena dengan orang kafir, Rasul pun ada terpedaya dengan syaitan, maka itu satu perkataan yang salah. Salah, bahkan boleh membawa kepada kufur. Sebab apa? Sebab dia sudah menafikan satu sifat yang wajib, sifat fatanah, cerdik. Rasul pun ada juga terkena tertipu dengan siapa-siapa ke, dengan syaitan ke, dengan orang ke, maka jaga perkataan tersebut boleh jatuh kufur. Sebab menafikan sifat yang wajib, sifat yang mesti ada pada Rasul. Seperti mana yang berlaku pada Nabi Adam AS. Ramai orang yang baca Al-Quran ikut terjemahan biasa, tanpa ada takwil ataupun tanpa ada tafsiran para ulama. Baca Quran ikut terjemahan. Jadi salahlah. Sebab Quran ni dia bahasa yang tinggi, sastra yang tinggi, berhajat kepada balaghah, ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi untuk memahami Al-Quran tu. Kalau semata-mata faham bahasa Arab, boleh cakap Arab, nak baca Quran, nak faham Quran, mesti lagi tak boleh. Tak boleh. Semata-mata belajar bahasa Arab, boleh cakap Arab dengan fasih, dengan jelas, nak terus terjemah Quran, maka tak boleh. Mesti kena ada ilmu lain selain daripada bahasa Arab, ilmu-ilmu
alat yang lain, ya, seperti balaghah, ya, ilmu mantiq, ilmu yang lain, ya, badi'ah ma'ani sebagainya. Maka bila mana kita baca Al-Quran, siapa-siapa yang baca Al-Quran ikut terjemahan tu, kena jaga. Al-Quran sebut Nabi Adam ni berdosa, fa'asa rabbahu faghawa, no? Itu Al-Quran sebut fa'asa rabbahu faghawa. Maka Nabi Adam tu dia melakukan dosa, dan juga ghawa, dia tersesat, ya. Itu terjemahan biasa saja, ya. Maka ulama kena tafsir apa maksud berdosa situ, apa maksud sesat di situ, maksudnya sesat macam mana, itu baca kepada tafsiran para ulama, nah. Itu juga pada masalah cerdik ni, ya. Nabi Adam, Al-Quran sebut fawaswasa syaitan, syaitan mewas-waskan dia, artinya buat bagi Nabi Adam ni rasa keliru. Itu terjemahan biasa saja, ya. Maka wajib kena ada tafsiran para ulama yang ahli, yang pakar dalam bidang dia, kena tafsir apa maksud syaitan mewas-waskan Nabi Adam macam mana, bukan macam kita, jadi itulah. Jadi kita kena ingatlah, jangan kita sewenang-wenang hanya baca Quran ikut terjemahan biasa, Kalau rasa macam keliru, rasa macam ragu-ragu tentang terjemahan tu, jangan ikut dia, serahkan kepada orang yang lebih memahami, sebab ada juga yang kata gitu. Baik, maka Nabi Adam dia tak terkena dengan syaitan, sebab Nabi Rasul ni mereka bersifat dengan cerdik, Dia taklah siapa-siapa yang bergelar Rasul ni, maka wajib dia kena sampaikan perkara yang Allah Ta'ala beritahu kepada dia, wajib kenapa? Maka siapa umat Nabi Adam ni? Umat Nabi Adam siapa? Maka sedangkan dia manusia pertama, siapa umat dia? Ada orang kata Nabi Adam tidak ada umat. Siapa kata tak ada umat? Ada? Umat tak sepertinya nak kena ramai beratus-ratus ribu, kan? Asalkan ada orang, umat dah tu. Umat Nabi Adam siapa? Anak-anak dia, cucu dia, tu umat dia. Betul ada syariat dia tentang hukum perkahwinan ni, tak boleh berkahwin dengan sama-sama kembar. Nabi Adam isterinya melahirkan zuriat, setiap kelahiran dua kembar, dua, sampailah yang ke-5 kali kembar. Setengah riwayat mengatakan ada 11 orang anak Nabi Adam. Ada yang kata sampai 120 lebih anak Nabi Adam. Anak saja tak cucui, anak saja. Ada yang kata ada 4 orang. Itu macam pendapat ulama mengatakan bilangan-bilangan anak Nabi Adam ni. Tapi yang masyhurnya kita dengar ada 11 orang. Maka 2, 5 kali melahir, semua 2. Yang ke-6 tu seorang. Yang ke-6 tu seorang. Itulah semua tu umat Nabi Adam, mendapat anak dia sendiri, umat dia. Maka syariat dia tak boleh berkahwin sama-sama kembar. Kembar ni kena kahwin kembar lain, kena bersilang. Kembar ni kena kahwin kembar nu pula. Tak boleh nak satu pasangan tu nak kahwin sama-sama kahwin. Tak boleh. Kena kahwin dengan kembar lain, pasangan lain. Syariat dia. Tu syariat yang Allah Ta'ala tentukan kepada umat Nabi Adam dan umat dia, anak-anak dia. Artinya Nabi Adam seorang Rasul yang mana ada umat, yang mana dia pun menyampaikan syariat kepada umat-umat dia. Maka mestilah dia bersifat dengan cerdik, dia tak tertipu dengan syaitan, bahkan syaitan tertipu dengan dia. Dan saya pun ulang banyak kali dah berkaitan dengan Nabi Adam ni, yang katanya dia makan buah apa semua Al-Quran sebut tu, itu bukanlah satu kesalahan, bukan satu pilihan. Allah Ta'ala bagi pilih Nabi Adam sama ada dia nak makan, duduk di syurga ni ataupun tidak. Kalau nak duduk, hampir pokok. Kalau tak mau duduk, tak apa, makan pun tak apa, tak ada masalah. Itu pilihan, bukannya larangan. Kalau larang, maka artinya Nabi Adam ni melakukan dosa. Dosa apa? Bila melakukan dosa, menyebabkan hilang satu sifat lagi. Sifat apa? Sifat amanah. Tak amanah, khianat. Khianat ni buat perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Dia nak kena khianat lah.
Tak kena dia buat pilihan, Allah dia pilih. Kita tafsir punya minta tentang Nabi Adam ni kena takwil, kena takwil makna kepada makna lain yang sesuai selayaknya kan martabat seorang rasul. Tak boleh pakai terjemahan yang zahir. Betul kata ulama, kalau nak mengajar kitab tafsir wajib kena reti ilmu ma'ani, bayan dan juga balik sekurang-kurangnya. Mantik. Kalau nak mengajar kitab tafsir, kalau tak reti ilmu ni, tak reti ilmu ma'ani, tak mengaji ilmu balaghah, tak reti ilmu mantik, maka haram mengajar kitab tafsir. Tak boleh ajar. Wajib kena reti ilmu ni. Sebab takut tafsir dikulik. Baik, itu berkaitan dengan yang keempat, amanah. Fatanah. Dan mustahil lawannya. Dan lawannya mustahil. Lawannya fatanah tu apa? Iaitu Buddha. Buddha. Buddha mana apa lah? Bodoh lah lawan cerdik tu. Bukan Buddha lah. Bodoh. Bodoh. Ini bodoh tu tak cerdik lah. Lawannya cerdik. Maka bodoh tu sifat yang mustahil, yang tak layak, yang tak patut boleh ada pada seorang rasul. Sebab apa? Sebab akan menyebabkan menyebabkan lemah juga Allah Taala. Sebab pilih orang yang bodoh sampaikan syariat dia, lemah Allah Taala. Ini mustahil. Dan dalil fatanah, apa dalil dia? Bukti pengecaman. Bila kita cakap kata rasul ni semuanya bersifat dengan fatanah, apa buktinya? Dalilnya? Kenampakan kita, akal fikiran kita nampak kuat mana? Dan dalil fatanah itu bahwasanya jika ternafi daripada mereka itu oleh fatanah, jika tak ada fatanah, jika tak cerdik lah, kalau lah rasul tak cerdik, kalau lah, nescaya tiada kuasa mereka itu atas mendirikan hujah. Kalau lah rasul tak cerdik, maka dia pun tak mampu nak berhujah, nak berbahas, mati akal. Tak cerdik. Kalau lah. Tiada kuasa, tak mampu mereka itu rasul atas mendirikan hujah atas segala lawan mereka itu. Dan iaitu tak mampu, tak kuasa mendirikan hujah tu. Mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana mengkhabarkan oleh Quran dengan mendiri mereka itu akan hujah atas segala lawan. Sebab Al-Quran lah yang menceritakan kata mereka ni sudah mendirikan hujah-hujah yang benar. Mereka ni sudah memanteras semua perbuatan-perbuatan kufar. Al-Quran cerita habis kata mereka ni berhujah dengan kufar, kafir semua, dan mereka menang. Jadi bila mana Al-Quran cerita, wajib kita kena beriman. Maka mustahil lah kalau mereka tu tak mampu mendirikan hujah, sebab Al-Quran dah abang. Maka sabitlah cerdik, tetaplah cerdik tu. Tetaplah cerdik mereka itu rasul. Dan apabila sabit ia yang cerdik fatanah tu, mustahil lah bodohnya. Bodoh dak lah. Dan siapa-siapa yang kata Nabi Adam ataupun Nabi-Nabi yang lain, rasul-rasul yang lain lakukan terkena dengan siapa-siapa bodoh, maka itu boleh membawa kepada kufur. Nauzubillah. Kena jaga akidah. Yang penting kita majlis ni sebab nak jaga akidah kita ni supaya tak tersasar daripada jalan dasar yang sebenar di sunnah wal jamaah. Tu. Namanya nama kita di akhirat ni. Habis. Dan harus pada hak segala anbiya dan rasul alaihi wassalatu wassalam, segala sifat manusia yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi. Jadi satu sifat yang harus, sifat yang wajib serta mustahil habis. Empat yang wajib serta lawannya mustahil. Maka satu yang harus bagi segala rasul, apa dah? Segala
sifat manusia yang tiada mengurangkan pada mereka itu yang maha tinggi. Ini tak mengurangkan pangkat mereka itu rasul tu. Diwajiblah, haruslah bagi segala rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan. Sebab apa harus? Sebab dia manusia, dia bukan malaikat, dia bukan jin. Dia harus dia bersifat dengan sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan? Sifat mengantuk, letih, sakit, kan? Manusia tu makan, minum, tidur, manusia tu harus rasul-rasul ni bersifat dengan sifat kemanusiaan. Sebab apa? Sebab dia manusia, bukan malaikat. Jadi bila mana harus bersifat dengan sifat manusia, maka sifat tu pula yang tak membawa kepada kekurangan lah. Kalau sampai membawa kepada kekurangan, ini kelecehan, itu tak juga. Macam mana? Leceh kan? Rasul-rasul pun malah, sungguh pun malah sifat manusia, tapi sifat yang leceh. Tak berdaya Rasul-rasul ni malah. Sifat baik, sifat yang membawa kepada kelecehan ni. Sakit kudung tangan. Kudung tangan juga. Rasul-rasul pun kudung tangan juga. Berolat kaki ke, ada penyakit yang teruk-teruk ke, itu sifat yang lekeh. Sungguh pun sifat manusia, penyakit, tapi sifat yang lekeh yang boleh membawa kepada jatuhnya martabat seorang rasul. Sebab apa itu martabat? Sebab akan menyebabkan umat-umat ni nak menghampiri rasul pun takut, jijik. Sebab rasul pun sakit, berolat, macam-macam. Jadi umat nak duduk dekat pun jadi jijik, geli sebagainya. Maka itu mustahil. Jadi semua rasul ni harus bersifat kemanusiaan selama mana tak membawa kepada kekurangan dan kelecehan martabat mereka tu. Contoh seperti makan. Makan sifat yang harus bagi rasul. Rasul pun makan juga, macam kita. Dan minum macam kita juga lah. Tapi minum rasul tu jadi pahala, makan rasul jadi pahala. Kita makan kita, minum kita jadi pahala ke tak? Kita makan sehari berapa kali, kan? Adakah setiap kali kita makan tu jadi pahala? Jadi pahala tak? Jadi pahala sekiranya kita niat. Kalau tak niat apa, semata-mata makan sebab lapar, tak ada pahala apa, kan? Makan sebab lapar makan, maka tak ada pahala apa, no? Jadi adat kebiasaan kena makan. Maka nak bertukar kepada pahala tu kena niat. Aku makan ni niat nak menguatkan badan, menguatkan badan untuk mengerjakan ibadah. Aku makan ni untuk apa ni? Sebab nak bagi bertenaga, nak main masjid ni. Kalau tak makan tak larat main. Start motor pun tak larat tak makan. Makanlah sebab nak main masjid bertenaga sikit ni. Makan dapat pahala. Minum dapat pahala, niat nak buat ibadah sebagainya. Ketiga tu perkara yang adat pun jadi perkara yang dapat pahala. Mandi. Sebab mandi ni? Sebab niat nak bagi segar badan, nak main jemaah, nak sucikan badan, nak bagi bersih badan, nak main senang jemaah, dapat pahala. Kalau mandi sebab basuh badan daripada kotak-kotak, dia adat biasa, ya, tak ada pahala apa. Maka setiap perbuatan rasul tu ada pahala. Kita tak entui, kalau tak niat tak ada pahala apa. Sebab rasul dia bersifat dengan dan setiap perbuatan rasul tu itulah dua ya. Tak perkara yang wajib, perkara yang sunat. Dia tak buat perkara yang makruh dan perkara yang haram seperti mana terbincang dalam bab masalah sifat amanah tu. Dia amalan rasul ni dua ya. Tak perkara wajib, perkara sunat. Tu. Semua perbuatan ni dipahala mereka. Jadi seperti makan dan minum, dan sakit. Rasul pun sakit juga. Kalau luka, sakit macam mana? Kita sakit itu juga lah, sama lah. Dan bergurau, Rasul-Rasul pun bergurau juga. Tapi tak mampu macam kita ni lah. Kita kalau melawak tu, gelak sampai guling pun tak. Gelak dia punya seronok tu. Dia buat apa tau? Gurau. Rasul ni lawak macam mana pun dia senyum lah. Walaupun lawak dia lawak yang sungguh-sungguh lah. Kalau kita dengar ni, kita gelak tak berhenti lah, seronok lawak. Tapi Rasul ni
Paling maksimum lah dia sekadar nampak gigi je. Kau tu ya. Ikut nak ada koh ada. Tak layak. Sebab koh tu orang panggil ketawa syaitan. Syaitan dia ketawa koh. Hadis sebut ketawa syaitan tu koh. Berapa dekah koh. Ketawa para nabi ni adalah senyum lah, tak gelak koh. Kita kena jaga lah adab kita. Walaupun tak berdosa tapi adab jaga dengan koh ni kan. Sebab itu mirip syaitan lah. Itu. Tak mahulah tengok gambar-gambar lawak tu. Gambar lawak yang lawak ni dia mematikan hati. Banyak bergelak tu mematikan hati. Hati mati. Tak hidup. Sebab nak hidupkan hati ni kena banyak fikir tentang perkara-perkara akhirat. Dia sebut akhirat ni perkara yang tak seronok. Tak seronok akhirat. Tak seronok apa? Tak senang tu. Nak kena mati. Mati orang tak mau. Tu dalam kubur pula lagi tak mau. Tak mau. Takut tak? Mau tak? Penat tak? Tak seronok. Itulah akhirat. Tapi berbeza pula orang yang beriman. Dia seronok. Dia seronok. Tak sabar nak mati, nak jumpa Allah Ta'ala. Bukan buat-buat tak, memang rasa macam tu. Nak rasa macam tu. Buat-buat tak boleh, berlakon. Nak berlakon kata seronok tak boleh, tak ada. Memang dia rasa macam tu. Sebab apa? Sebab iman, sebab amalan, sebab dia kenal Allah Ta'ala. Rasa sungguh, seronok nak mati. Bagi orang yang tak rasa, tak mau mati, takut. Macam Nabi Musa, ketika dia ambil nyawa dia. Malaikat datang ambil nyawa dia. Dia tak mau, dia tak bagi. Kemudian malaikat kata, tak mau jumpa kekasih ke Allah Ta'ala. Dengan kekasih tu, dia dah mau penuh. Tu Nabi Musa. Baik. Jadi Rasul-Rasul pun semua ada yang bergurau, tapi bergurau tu berpada-pada lah. Tak bergurau mampu gelak koh dah. Senyum kan. Yang halal dan bergurau yang halal. Bergurau yang halal. Bergurau yang baik-baik lah. Tak bergurau sampai bohong. Kita kalau nak buat lawak kadang boleh membawa kepada bohong pun dah. Semata-mata nak buat lawak tu terpaksa kena bohong. Tak boleh macam tu. Bergurau pun memang betul ya. Dan bergurau yang halal, bukan bergurau yang haram lah, yang membawa kepada dosa tu. Maka tiada bersifat mereka itu, para rasul tu, tak bersifat apa? Dengan sifat ketuhanan. Sifat Tuhan taklah. Sebab mereka ni manusia, tak boleh bersifat Tuhan. Apa sifat Tuhan? Dua ya Tuhan ni. Siapa-siapa yang nak mengaku Tuhan, dua sifat tak payah pun. Dua sifat. Boleh aku Tuhan. Tak ada dua sifat ni dengan aku Tuhan. Mengaku pun bukan Tuhan. Kenapa? Sebab dua sifat ni sifat yang memang betul-betul menunjuk kita sifat ketuhanan. Apa dah? Istighna'u an kulli ma siwa. Istighna, terkaya. Bukan terkaya dia banyak, terkaya tak berhajat. An kulli ma siwa, daripada tiap-tiap selainnya. Tak berhajat apa pun daripada dia, tak berhajat. Kita berhajat. Berhajat nak makan, tak makan, sehari pun dah. Berhajat, berhajat nak tidur, tak tidur kacau. Semua berhajat kita ni. Nak bernyawa pun kena berhajat je. Bukan Tuhan dah kalau gitu. Berhajat. Tuhan tak berhajat apa. Istighna'uhu an kulli ma siwahu. Yang kedua, waftiqaru kullu ma siwahu ilahi. Iftiqar, berhajat pula perkara-perkara lain kepada dia. Hak lain semua lain kepada dia, semua berhajat kepada dia. Itulah Tuhan. Kalau siapa pun tak berhajat kepada dia, Tuhan cuma. Itu Tuhan. Maka Rasul ni bukanlah Tuhan, bahkan dia seorang manusia. Seperti mana ada orang Kristian kata Rasul ni
anak Tuhan, ha? Ada mak Tuhan. Macam-macam. Itu dakwaan saja. Bahkan mereka ni manusia, ha? Dan tiada bersifat mereka itu rasul dengan sifat malaikat. Tak bersifat dengan sifat malaikat. Contoh, seperti tiada makan dan tiada tidur. Tak makan, sifat malaikat. Tak tidur, sifat malaikat juga. Maka sifat malaikat ni ada pada malaikat sajalah. Ha? Makan rasul semua dia makan, tidur mereka. Dan tiada bersifat mereka itu dengan sifat manusia yang mengurangkan pada mereka itu. Contoh seperti segala perkara yang mencederakan muruah. Tak bersifat yang sifat-sifat yang boleh mencederakan muruah. Walaupun dia manusia, dia cukup jaga muruah marah sebagai seorang rasul, kena jaga. Sebab marah ni dia sangat-sangat penting lah. Lebih-lebih lagi orang yang beragama kena jaga muruah agama. Orang yang bawa agama, para asatiza, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru, ulama-ulama, lebih-lebih kena jaga muruah marah. Orang masjid, orang agama, orang surau, orang lebay-lebay ni kena jaga muruah agama, terlibat ikutan. Sebab itu mencerminkan agama. Bila mana perkara yang buruk itu keluar daripada orang yang beragama, maka mati orang nak akan nampak agama ni macam tu. Kena jaga, bahaya. Ada juga ustaz main gitar apa dah. Tak boleh tu. Main gitar, nyanyi yang menjatuhkan muruah agama dia. Tak boleh. Kalau orang jahil tak apa, pemain pasien kan. Orang agama tak boleh. Tak boleh. Kalau orang jahil lompat motor, dosa tak? Lompat motor. Lompat motor dosa tak? Lompat motor. Naik motor lompat dosa tak? Tengok juga lah kalau sangat-sangat bahaya tu, dosa sebab memudaratkan diri. Semata-mata dia lompat sikit-sikit tu, tu tak apa. Orang biasa, orang jahil. Tapi kalau ustaz lompat motor, pelik tak tengok? Ustaz lompat motor ni, ustaz lompat motor. Sangat-sangat teruk tengok. Bukan hukumnya haram dan dosa sebab keluar daripada orang yang beragama. Tak boleh. Orang jahil menyanyi, main gitar, main drum. Dosa tak? Dosa lah sebab benda tu benda yang haram. Lebih-lebih keluar daripada orang agama lagi-lagi haram dosa. Maka kena jaga penampilan sebagai orang agama ni. Maka rasul-rasul ni lebih-lebih menjaga muruah mereka, tak buat benda-benda yang boleh menjatuhkan muruah daripada kecil sampai wafat. Tak buat. Tu. Yang mencederakan muruah. Apa muruah? Nombor satu, atahan. Yang huraian, apa maksud muruah? Kita kata muruah. Muruah ni bahasa Arab lah. Melayu kita maruh ataupun harga diri. Maruh. Artinya muruah tu kemukaan. Terjemahannya, atau kemanusiaan. Apakah kemukaan kemanusiaan tu? Dia kata iaitu maksud kemukaan ataupun kemanusiaan tu kemuliaan seseorang, ikut kemuliaan kedudukan seorang. Kalau seorang ustaz, apa muruah yang perlu dia kena jaga? Kalau orang awam terang mana? Kalau orang awam bekas nak jin tak ada masalah. Tapi kalau ustaz bekas nak jin, teruk tengok. Uduh. Marak. Tak boleh pakai, haram. Sebab dia ustaz, dia orang yang bawa agama. Dia kata tak, harus. Tengok siapa membawa agama, kamu ngajak agama, kamu mereka berdakwah agama, tapi kamu buat perkara yang dibuat oleh orang fasik. Tak boleh, tak layak. Ramai yang kali ustaz-ustaz gunting rambut dia orang tak ngaji, dia pun nak tiru juga rambut orang lain ni. Ni rambut empat tepi tinggal atas dengan burung. Faham tak? Ustaz tak jaga maruah agama. Faham tak? Kena jaga. Pakai seluar ketat pada ustaz-ustaz.
singkat, tiru budaya-budaya K-pop lah macam-macam. Ustaz, ni kita ni Malaysia karaoke lagi taklah teruk sangat. Kalau luar negara tu, ustaz ni, ustazah baju ketat. Ustazah luar negara lah. Malaysia ni ada juga yang tak sampai tahap tu lagi. Luar negara memang nama, tinggal nama saja, penampilan tak ada. Aduh, kita dengan terkeliru dengan pada orang yang macam tu. Kalau orang dulu nak mengaji, tengok ilmu nak ambil kat siapa? Tengok dulu ustaz ni macam mana, dia punya penampilan dia punya jaga adab dan macam mana. Ambil ilmu orang macam tu, baru ilmu tu berkat. Jadi itulah kadang-kadang ni ilmu tu ada tapi tak boleh nak beramal. Sebab apa? Sebab kurang keberkatan. Sebab apa? Sebab orang bawa ilmu tu pun tak beramal dengan apa ada mengaji apa yang dia dapat. Itulah. Baik, itu benar-benar Allah kata, iaitu kemuliaan seseorang dan kesempurnaannya seseorang tu. Itulah muruah. Kemuliaan, kesempurnaannya. Artinya kalau orang tu jaga muruah, dia jaga kemuliaan ataupun jaga kesempurnaan diri dia. Orang yang tak jaga muruah, yang tak jaga kemuliaan dan tak jaga kesempurnaan diri dia, itu masuk muruah. Dan beberapa adab yang ada sekalian itu pada dirinya. Beberapa adab. Kata muruah tu beberapa adab yang ada pada diri dia. Itulah muruah, adab yang dia kena jaga, yang dia kena beramal. Yang membawa oleh memeliharanya, ni adab tu. Dia kena jaga. Dia ada adab, dia kena jaga adab tu. Kepada yang membawa oleh memeliharanya adab akan dia kepada baik segala perangai dan elok segala adabnya. Itulah. Jadi maksud muruah tu di antaranya adab yang ada pada seseorang yang membawa kepada penjagaan. Dia kena jaga, kena beramal. Lagi pula elok nisbah. Elok tu ikut adat kebiasaan lah. Ikut keadaan orang tu macam mana. Kalau orang tu dia ustaz, maka dia kena tinggi lagi jaga adab dia. Kalau orang awam biasa ni dia rendah sikit. Orang awam pakai senak jin tak haram, tak dosa. Tapi kalau ustaz pakai senak jin dosa. Kenapa? Sebab dia tak layak, tak sesuai pakai pakaian orang jahil. Tak layak. Kalau ustaz pakai apa nama? Cap topi tu, tak boleh, tak layak. Orang awam tak apa, sebab jenis dia. Ustaz tak boleh pakai pakaian orang jahil, cap, seluar jin, baju-baju lambang-lambang yang tak yang apa-apa lah. Kadang-kadang ustaz pun pakai baju lambang-lambang arti apa nama? Barat-barat ni, bola lah gambar orang. Tak sesuai, tak layak. Ni ulama-ulama dulu macam mana? Tutup guru pakaian macam mana? Itulah. Tambah tutup guru apa nama? Pasir tumbuh tu. Tuan Guru Haji Hashim. Dia tak bagi pajak-pajak dia pakai seluar. Tak bagi pakai seluar. Kena pakai kain. Saban tak pakai, tak boleh. Kena pakai saban. Di kampung pakai saban juga. Helmet tak bagi pakai, helmet. Tak bagi pakai. Siapa yang mengaji dengan dia, tahu lah. Tak bagi helmet, pakai saban. Naik motor kan pakai saban. Seluar tak bagi pakai kain. Tu jaga. Lepas nak pergi nampak, inilah orang agama yang bawa agama daripada pondok-pondok ni. Kalau buang saban, buang kain, pekat, tak nampak lah. Tak nampak apa. Orang jaga. Asal pengajian agama tu. Kita ni di tanah Melayu ni, agama sampai melalui pengajian pondok. Pengajian agama yang dibawa oleh ulama ni pengajian pondok. Sistem pengajian pondok asalnya. Kemudian mula bertukar kepada sistem sekolah, sistem silibus kekuatan pelajaran ni daripada model-model baru-baru ni. Asalnya pondok, kita turun semua. Itulah. Dan terjemah hamba. Kata pengarang kita, dia nak terjemah pula apa maksud muruah yang dia faham. Dan terjemah hamba akan muruah dengan kemukaan itu. Betul.
lagi nyata. Dia terjemah muru'ah marah tu dengan maksud kemukaan tu, dia kata betul dah tu. Lagi nyata jelas dah. Pasal apa? Kerana kemukaan pada bahasa Melayu itu kinayah. Kemukaan dalam bahasa Melayu ni, orang cakap kinayah, sindiran, kinayah sindiran daripada keadaan seseorang mempunyai nafsu yang dipujikan, yang elok. Nah, kinayah bagi seseorang yang punya nafsu yang elok, orang yang penampilan baik, orang yang beradab ni, maka diterima kepada orang tu bersifat dengan kemukaan, bersifat dengan murah, jaga harga diri. Itu maksud kemukaan tu. Bahasa dia lah kemukaan ni. Nafsu yang dipuji yang membawa akan dia kepada mengerjakan pekerjaan yang baik. Bila mana dia ada nafsu yang baik, yang elok, maka akan membawalah dia tu kepada mengerjakan, melakukan pekerjaan yang elok-elok lah. Tak buatlah perkara-perkara yang kudan ni. Lagi tiada redha ia sertanya mengerjakan barang yang tiada patut. Bila mana perkara yang tak patut buat tu, dia tak setuju, dia tak mau. Itulah marah dia ni. Orang tanya ni, macam mana ni Ustaz ni, saya nak buat nampak kenduri ni, nak pasang hiburan sikit lah Ustaz. Ustaz, boleh tak Ustaz? Tanya, boleh tak? Saya hiburan-hiburan ke, pasang lagu-lagu, bagi rancak-rancak sikit kan, boleh ke tak boleh? Bagi orang yang ada maruah diri, yang jaga adab, jaga muruh agama ni, tak buat benda-benda tak pasang benda-benda hiburan-hiburan yang lara ni. Tak buat. Orang yang tidak ada muruah diri, tak apalah. Orang semua buat, tak buat lah. Tak apa lah. Ni ustaz tu buat, ni orang ni buat, semua kat buat, tak apa lah. Dia kira orang, saya tak kira hukum. Faham tak? Tu. Jadi macam-macam keadaan orang lain ni. Itu maksud yang kata kemukaan tu, dia kata apa? Sebab apa dia terjemahkan muru'ah marah tu dengan kemukaan? Dia kata kerana kemukaan pada bahasa Melayu, kemukaan dalam bahasa Melayu, bahasa kita ni, itu kinayah sindiran daripada keadaan seseorang mempunyai nafsu yang dipujikan. Sindiran bagi orang yang ada nafsu yang elok. Nafsu tu pula yang membawa akan dia orang tu kepada mengerjakan pekerjaan yang baik. Nafsu dia akan mendorong dia kepada buat perkara yang baik. Itu maksud kemukaan. Dan lagi pula dia tu tak redha, sertanya mengerjakan barang yang tiada patut dengan keadaan manusia. Dia tak redha kalau benda tu tak patut dibuat oleh orang tu, dia tak redha, tak setuju. Patut dah ustaz ni pakai seluar jin, tak patut, tak setuju. Walaupun seluar tu taklah haram pakai, tetapi tak layak sebab orang yang pakai tu orang yang bawa agama. Itulah orang panggil, dia akan menjaga orang tu dapat buat perkara-perkara yang tak sepatut, tak layak bagi dia. Itulah muru'ah. Maka iaitulah ain muru'ah yang pada bahasa Arab sama lah. Ain muru'ah, diri muru'ah, diri maruh yang pada bahasa Arab tu sama lah. Seperti mana terjemahan ke bahasa Melayu, benda yang sama, cuma bahasa lain-lain lah. Contoh dia tak? Contoh seperti dikatakan si anu tu sampai tepat lah. Dikatakan, kata ni pada lurah segi bahasa lah. Si anu tu, contohlah Zaid, contoh Zaid tu orang yang bermuka. Zaid tu orang yang bermuka. Contohlah segi penggunaan bahasa kita penggunaan bahasa ni nak kata orang tu orang yang elok, kita kata Zaid tu orang yang bermuka. Apa maksud bermuka? Orang yang jaga adab, jaga maruah diri tu orang yang bermuka. Maksudnya, contoh seperti si anu, contoh Zaid dan Zaid. Si anu tu Zaid orang yang bermuka. Apa maksud si anu orang yang bermuka? Zaid orang yang bermuka, artinya maksudnya mempunyai muru'ah, yang mempunyai marah. Si anu tu orang yang ada marah,
Yang malu dia malu daripada mengerjakan barang yang tiada patut tak layak. Dia tak buat benda-benda pelik-pelik ni. Tuan juga marah. No? Teman-teman lah pula Allah. Tok Imam merangkak atas jalan pula. Tok Imam buat konten merangkak. Teruk kan. Punya nak dapat konten tu kena terpaksa jual marah tak payah. Ha. Jadi jangan buat itu lah. Pelik. Ha? Tok Imam merangkak. Ha? Buat konten. Tok Imam lompat sini. Ha? Buat konten tu. Tak perlulah benda tu. Ha? Cara lain banyak lagi cara yang lebih mulia banyak lagi. Ha? Tak perlu buat mengikut cara yang menjatuhkan muruah dan harga diri sebagai orang agama jangan. Ha? Tu. Itu masuk muruah. Ha? Dia akan malu kalau buat benda tak patut dia rasa malu dan loba ia atas mengerjakan barang yang membawa kepada kepujian. Dia akan loba, tomok, pulun, atas mengerjakan barang yang membawa kepada kepujian dirinya. Dia akan usaha buat perkara yang boleh mendapatkan kemuliaan diri dia sebagai orang yang macam mana. Kalau dia orang yang beragama, apa yang patut dia kena buat. Kalau dia seorang yang jawatan menteri ke apa patut dia kena buat. Terlibat benda-benda yang boleh menjatuhkan muruah tadi. Ya? Harap. Dan alhamdulillah dia kata ada muruah pada jenis Melayu terlebih banyak daripada setengah-setengah jenis yang lain Melayu. Ada muruah pada jenis Melayu ni. Orang Melayu ni dia puji orang Melayu. Orang kita ni puji orang Melayu. Sebab apa dia kata? Muruah pada jenis Melayu, orang Melayu ni terlebih banyak daripada setengah-setengah jenis yang lainnya yang Melayu. Kalau dia pada Melayu ni dia kata tak jaga apa, tak jaga marah, apa orang saya pun tak jaga. Nah. Tu kata orang kita. Dengan dalil memulia mereka itu akan orang dagang. Apa dalil kita Melayu ni orang yang mulia menjaga marah ni? Dalil dia memulia mereka itu akan orang dagang. Orang yang dagang, yang bermusafir, yang baik, yang datang kepada negeri mereka itu. Bila orang luar mai ke negeri Melayu, layan dengan orang Melayu dulu. Mau tak layan, tapi pilih ke orang. Layan dah pilih ke orang. Faham tak? Orang Melayu yang baik tu. Ni mengarang kita kata. Contoh dalil kita Melayu ni baik je lah. Dalil yang kita Melayu ni jaga maruah ni memulia mereka itu Melayu akan orang dagang, orang yang musafir yang baik. Yang baiklah musafir yang baik-baik lah. Yang datang kepada negeri mereka. Orang luar mai ke negeri kita Melayu ni zaman dulu ni orang Melayu ni jaga layan, ada istimewa lebih-lebih lagi lah Ahlul Hijaz. Orang-orang daripada Mekah dan Madinah, Hijaz. Lebih-lebih lagi orang yang mai daripada Mekah, Madinah ni lebih-lebih lagi orang Melayu juga. Hormat orang Arab mai, hormat bagi makan apa semua tu. Orang Melayu ni bagus. Dan jika tidak dibalaskan mereka itu dengan syukur sekalipun walaupun tak dibalas apa pun tak apa Melayu ni. Sekarang mereka ni jenis tabiat mereka ni suka ra'i orang-orang luar yang baik-baik. Tu Melayu dulu. Lah ada lagi. Dan tiada ada pada mereka itu Melayu tu banyak tipu daya. Tak beli Melayu ni, cakap betul itu. Tu orang Melayu dulu tak tipu daya. Tak beli. Dululah dah tak tahulah. Dan tiada ada pada mereka itu menghilangkan air muka. Tak menjatuhkan air muka orang. Cakap apa adab begano, tak cakap benda pelik-pelik, tak bagi orang rasa hati, tak dah. Jaga air muka orang. Tu orang Melayu dulu. Dengan meminta tu. Dan tiada ada pada mereka itu menghilangkan air muka dengan meminta. Tak minta-minta. Orang Melayu ni tak minta-minta. Nak apa usaha sendiri, tak minta-minta. Dah, tak tahulah. Pasal kau tengok dalam media sosial ni,
Semangat, 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 semangat saja. Tak. Semangat ni, semangat saja. Ya. Macam ya. Orang dulu tak minta, usaha sendiri. Nak apa buat sendiri. Tak minta. Bertepatlah dengan hadis Nabi yang pernah bersabda, orang yang meminta ni orang yang leceh lah, yang leceh. Bersalahan setengah daripada jenis yang lain. Lain lah. Kalau jenis lain bukan Melayu ni, memang minta-minta lah, beratung minta-minta. Tu jenis-jenis lain pada Melayu. Kalau Melayu dulu tak minta-minta, nak apa usaha nyari, bersedia dengan titik dua nyari lah. Tak ada minta-minta kepada orang lain. Orang Melayu yang senang nak Melayu. Habis. Wallahu a'lam. Tu kata dengan apa nama? Taklid tentang muru'ah. Huraian berkaitan dengan muru'ah. Jadi Nabi-Nabi ni tak buat perkara-perkara yang menjatuhkan muru'ah dan Rasulullah semua sekalian. Alaihi wassalatu wassalamu alam. InsyaAllah sambung pula kita dengan pembahasan tentang muru'ah lagi insyaAllah. Mati tu dia mati tengah jalan. Tak apalah, mari kita ulang balik sikit. Masa kita singkat. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana futuhal 'arifin bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Wa nas'aluka Allahumma 'ilman khaifin wa inabatan mukhbitin wa ikhlasan muqinin wa syakran sabirin wa taubatan siddiqin wa nas'aluka Allahumma bi nuri wajhika alladhi